Pernah tak anda terfikir, di dasar laut yang gelap, sebenarnya wujud makhluk dengan anatomi yang sangat luar biasa. Contohnya, sotong gurita. Ramai orang sangka sotong cuma ada satu jantung seperti manusia. Tapi hakikatnya, sotong gurita ada 3 jantung. 2 jantung berfungsi mengepam darah ke insang untuk menyerap oksigen dari air laut. Manakala, satu lagi jantung mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Yang lebih mengejutkan, darah sotong gurita bukan merah. Darahnya berwarna biru. Ini kerana mereka tidak menggunakan hemoglobin seperti manusia. Sebaliknya, mereka menggunakan protein bernama hemocyanin yang kaya dengan tembaga untuk membawa oksigen. Protein ini lebih berkesan dalam air laut yang sejuk dan kekurangan oksigen. Sebab itu, sotong boleh hidup di lautan dalam. Tapi, ada satu fakta pelik. Apabila sotong gurita berenang, jantung utamanya akan berhenti berdegup seketika. Sebab itulah, mereka lebih suka merangkak di dasar laut untuk menjimatkan tenaga. Makhluk yang nampak ringkas ini sebenarnya menyimpan teknologi biologi yang sangat luar biasa. Kalau anda rasa fakta ini menarik, jangan lupa like, komen dan share.